Hai awak. Okey, hari ni saya rasa nak pergi tengok wayang. Dah lama tak tengok wayang. Kebetulan pula dekat Alamanda Putrajaya ni berbuka TGV-nya. Dan kebetulan pula sekarang tengah panas dengan cerita Avatar. Avatar yang ketiga. Kan? Betul Yang ketiga. Sekarang ni dah jam 11.30 malam. Dan saya punya tiket untuk tengok Avatar tu pukul 12 malam. Tengok walaupun dah lewat malam, orang ramai, masih lagi ramai. Mungkin juga sebab sekarang pun tengah musim cuti sekolah. 11.30 malam, babe. Okeylah, kita layanlah video ni. Ya, kita tengok. Tapi sebelum tu kita nak beli popcorn dululah, kan? Tak ada popcorn, tak sedap pula tengok wayang. Tapi sayangnya popcorn yang manis tu, yang saya nak tu tak ada. Katanya dah habis stok. Tak apalah, kita tak payah makan lah. Malam-malam tak elok makan. Kita okey, tengok ramai betul orang beratur tengok sampai ke belakang sana. Ini yang tak kira yang masih duduk-duduk sini lagi. Okeylah, jom kita layan video ni. Okey, dan saya pun beratur nak masuk. Nak dekat pukul 12. Okey, kita check in dulu. Nak masuk ke dalam ni, dia kena turun ke bawah lah. Tapi dia punya apa orang panggil, monitor TV dia katanya rosak. Tu yang kita tak tahu hall mana yang dah ready. Hall katanya rosak lah macam mana. Tapi yang penting ada tempat kanak-kanak bermain ni. Hall 1. Maksud tak ada orang lagi punya. Lama tak tengok wayang. Okeylah, saya bagi saya tengok wayang dulu lah ya. Ni tak berani pula nak record kat dalam ni. Nanti tak pasal-pasal, nanti kena tangkap pula kan. Okey tau, nanti saya nak story ke tentang cerita Avatar ni. Tak apalah, nanti awak tengok sendiri lah ya. Okay, bye, thank you.